Hai semua, selamat datang ke Skormat 5 Minit. Hari ini kita akan mengulang kaji bab 3, iaitu kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Jom kita mulakan. Apakah kuasa 2? Mudah sahaja. Apabila kita nampak nombor kecil 2 di bahagian atas suatu nombor, itu ialah kuasa 2. Ini bermaksud nombor itu didarab dengan dirinya sendiri. Contohnya, 5 kuasa 2 bersamaan dengan 5 darab 5, iaitu 25. Ingatnya, 5 kuasa 2 bukan 5 darab 2. 5 kuasa 2 ialah 5 darab 5. Sekarang, mari kita lihat nilai kuasa 2 yang wajib anda ingat. Kalau boleh ingat semua nilai ini, soalan kuasa 2 akan menjadi lebih mudah. Nombor-nombor ini dipanggil kuasa 2 sempurna. Semua nombor ini terhasil daripada kuasa 2 suatu nombor bulat. Apakah simbol ini? Simbol ini dipanggil simbol punca kuasa 2. Punca kuasa 2 bermaksud mencari nombor asal yang apabila didarab dengan dirinya sendiri akan menghasilkan nombor yang diberi. Contohnya, punca kuasa 2 bagi 64. Apakah nombor apabila didarab dengan dirinya sendiri hasilnya 64? Ya, betul. Jawapannya ialah 8 kerana apabila 8 didarab dengan 8, hasilnya ialah 64. Apakah hubungan antara kuasa 2 dengan punca kuasa 2? Sebenarnya, kedua-dua ialah proses yang bertentangan. Kuasa 2 bermaksud mendarabkan suatu nombor dengan dirinya sendiri, manakala punca kuasa 2 ialah mencari semula nombor asal. Contohnya, 8 kuasa 2 ialah 64. Manakala, punca kuasa 2 bagi 64 ialah 8. Sekarang kita belajar tentang kuasa 3. Kuasa 3 ditulis dengan nombor kecil 3 di bahagian atas. Kuasa 3 bermaksud mendarabkan suatu nombor dengan dirinya sendiri sehingga terdapat 3 nombor yang sama didarab. Contohnya, 5 kuasa 3 bersamaan dengan 5 darab 5 darab 5, iaitu 125. Ingatnya, 5 kuasa 3 bukan 5 darab 3. Kuasa 3 sempurna pula ialah nombor yang terhasil daripada kuasa 3 suatu nombor bulat. Jadi, semua nombor yang terhasil ini ialah nombor kuasa 3 sempurna. Simbol ini ialah simbol punca kuasa 3. Punca kuasa 3 bermaksud mencari nombor asal. Nombor itu apabila didarab dengan dirinya sendiri sehingga terdapat 3 nombor yang sama akan menghasilkan nombor yang diberi. Contohnya, punca kuasa 3 bagi 27 bersamaan dengan 3 kerana 3 darab 3 darab 3 ialah 27. Sama seperti kuasa 2 dan punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3 juga ialah proses yang bertentangan. Kuasa 3 menghasilkan nombor, manakala punca kuasa 3 mencari nombor asal. Contohnya, 3 kuasa 3 ialah 27, manakala punca kuasa 3 bagi 27 ialah 3. Sekarang, mari kita cuba beberapa soalan. Apakah nilai 6 kuasa 2? Jawapannya ialah 36 kerana 6 darab 6 ialah 36. Bagaimana pula dengan 9 kuasa 2? Jawapannya ialah 81. Antara nombor berikut, yang manakah ialah kuasa 2 sempurna? Jawapannya ialah 16 dan 49. Apakah nilai punca kuasa 2 bagi 16? Jawapannya ialah 4 kerana 4 darab 4 ialah 16. Bagaimana pula dengan punca kuasa 2 bagi 49? Jawapannya ialah 7. Apakah nilai 4 kuasa 3? Jawapannya ialah 64 kerana 4 darab 4 darab 4 bersamaan dengan 64. Apakah nilai punca kuasa 3 bagi 125? Jawapannya ialah 5 kerana 5 darab 5 darab 5 bersamaan dengan 125. Cabaran terakhir. Berikan jawapan anda di ruangan komen sebelum jawapan dipaparkan. Tahniah! Kini anda telah memahami konsep kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3.
Jangan lupa buat latihan supaya anda lebih mahir.